Nombor 3, 2 markah. Okey, mungkin 2 markah ni menyusun nombor yang betul lah. Okey, 47,308 tolakkan dengan 23,495. Okey, macam ni kita dah belajar. Jangan tolak dulu. Kita tukar dulu, baru kita buat operasi tolak. Maksudnya 8 tolak 5 boleh biarkan. Okey, sifar tolak 9 tak boleh. So, awak nampak kat sebelah dia ialah 3. Betul. Jadi awak akan tahu maknanya ni awak akan pinjam 1 jadi 2, sini ada 10. 2 buang 4 tak boleh, pinjam lagi 6 tambah lagi 10. 6 buang 3 boleh. Okey, 4 tolak 2 boleh. Okey, so barulah kita boleh tolak. 8 tolak 5 3. 10 tolak 9 1. 1 dengan sifar ini jadi 1. 2 tolak 4 tak boleh. 10 tolak 6 boleh. 10 tolak 4 boleh. So jawapannya 6. Tambahkan dengan 2 8. 6 buang 3 3. 4 buang 2 2. So jawapannya ialah 23,813. Okey, itu saja.